Assalamualaikum tuan-tuan, datuk-datuk, otai-otai. Hari ni saya ada sebuah Mercedes-Benz W207 Coupe tuan-tuan, okey. Yang ini E250 AMG Edition ya tuan-tuan. Saya nampak dekat sini empat tayar dia pakai Michelin, tayar pun tebal lagi. Tuan-tuan, yang ini 1.8cc sahaja. Okey, mileage dia saya dengar cerita 76,000 kilometer sahaja. Satu owner punya barang. Yang ini edition AMG ni 2013. Tuan-tuan, lihatlah pintu yang frameless yang sangat besar kereta ni. Memang sangat elegant, old school punya money. Memang sangat cantik dengan color red Mercedes dia. Tuan-tuan, nilai sendiri betul ke tidak? Mileage 76,000 dengan condition yang sebegini. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Semua barang original. Leather seat semua original lagi. Steering sport steering. Belakang yang ini ada apa orang kata, kalau kita masuk ni dia akan keluar dia punya tali pinggang berhantu. Jom saya tunjuk. Okey, nampak tak tuan-tuan? Alright, untuk kereta ni tuan-tuan, saya nak menjual dengan harga RM54,800 sahaja. Ini tahun 2013, memang sangat good condition. Kalau tuan-tuan berkenan, boleh kontak Harid, okey? Tayar pun tebal lagi tuan-tuan. Rim pun cantik lagi tuan-tuan. Body paint pun memang cantik lagi tuan-tuan. Jom kita lihat di bahagian passenger seat dia macam mana. Luas tak luas? Memang sangat cantik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah berminat, dah jatuh hati dengan kereta merah ni, tuan-tuan boleh WhatsApp saya, terus lock. Okey, satu unit jarang masuk, terus lock. Okey, Assalamualaikum.